2 hari lepas, saya terima info dari tim rakyat. PBT arahkan my kios di Pantai Kelanang perlu buka pada hari Selasa ni dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Saya tak percaya. Menteri kan kata ini bukan projek Gajah Putih. Ini mesti berita palsu. Untuk bukti Menteri KPKT cakap benar, kami tim rakyat telah melawat ke Pantai Kelanang pada hari Isnin ni. Lihat, semua my kios tak buka. Pada hari Selasa, tim rakyat lawat semula Pantai Kelanang. Seperti info yang kami dapat, my kios tiba-tiba dah buka. Hari ni, tim rakyat lawat lagi Pantai Kelanang. Korang cuba teka my kios tu buka atau tak buka. Halo, selamat pagi. Hari ini hari Rabu. Saya sekarang ni ke Pantai Kelanang. Tengok kios tutup saja, semua kios tutup. Hari baik, bulan baik, tapi kios tak berapa baik. Hari Selasa ni buka untuk tujuan apa ya? Ambil gambar ke? Ambil video ke? Sebenarnya, Menteri KPKT tak perlu marah sangat. Kalau masih ada kios yang kosong, kami cadang kios-kios tu boleh sewa kepada ahli-ahli DAP. Biar mereka jual patung roket, jual patung burung ubah, jual patung meriam, jual pewter naga pun boleh. Mesti best kan mereka berniaga dalam my kios tu? Jom sama-sama promosikan my kios supaya PBT tak perlu sakit kepala untuk isi kekosongan tu.